dia projek telaga nak dijalankan lah, insyaAllah. Nak start korek lah, tengok petang ni kita dah akan start lah sikit kan. Ni baru sampai 2 biji, ada lagi sebiji ikut. Tengok lah, nak korek pakai tangan ni, insyaAllah. Mudah-mudahan ya. Yakin pakai tangan, insyaAllah. Mudahkan lisan kita lah. Dia kaki sendiri. Dia turun. Ini dia cakap, dia turun, nampak tak? Okey, maknanya sini. Kalau kita pergi depan, kita tengok ada tak ayam. Main bola depan. Sini dia naik balik. Tengok naik balik. Maknanya tak ada. Sini tak ada. Kalau kita pusing sini, nampak tak? Dia turun sendiri. Tuh. 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 Nampak tak? Turun sendiri ni. Kalau kita pergi depan ni, tak ada ayam lah. Dia naik balik. Naik sendiri. Maknanya memang sini lah. Tuh, dia turun sendiri tu. Tuh. Tak usik pun. Tu. Okey. Maknanya betul lah tapak kita nak ambil tu kat sini. Faham tak? Okey kita nak test Kita tengok okey tak pada tepi situ. Kita dah ayat dia kan. Kita test kali kedua Tengok naik balik, nampak tak? Faham tak? Serik kan? Boleh kita main sekali lagi. Sendiri turun, tu. Tandanya terbukti lah metode ni memang boleh pakai untuk cari ayam telaga. So siapa-siapa boleh, kalau nak cari ayam telaga boleh